Hello guys, next parcel. Aku tak pakai mic sebab dua-dua mic aku DJI tak dapat detect. Aku tak tahu lah, kamera ni dia macam meminta-minta. Kamera baru kan, dia minta-minta. Kau faham tak dia buat hal? Tada! Saya beli eyebrow gel. This one tengah viral dekat TikTok. Saya salah seorang manusia yang terracun. Saya ke FOMO Benda ni murah je weh. Tapi aku tengok hasil dia cantik doh. Kalau hampa sejenis tak reti lukis kening ataupun malas nak lukis kening, nak jenis cepat tapi cantik je, you all pakai yang ni. Aku nak keluar sekarang, aku takut pula aku sikat-sikat jadi macam leng. Dia macam ni lah, bubur je lah kat sini, lepas tu kau sikat. Nampak? Nampak tak dia ada colours? Sabar saya tunjuk. Macam ni. Berus dia kecil gila, nampak? So senang lah kalau nak bentukkan kening tu. Macam gitu. Wow! Cantik lah. Sekejap saya try sebelah lagi. Wow. Wow. Nampak tak guys? Saya terus ada kening. Aku beli kod 02. Dia ada 01, 02, 03. Paling cerah 01. Paling gelap 03. Aku ambil 02 lah. 02 colour dia warna brown yang soft. Nampak? Dia tak terang sangat. Dia tak cayak sangat. Just nice. Macam aku pakai ni. Love lah. Sebab dia punya berus ni, dia macam senang bentukkan kening. Tapi kalau comot pun okey je. Kita boleh kongsi dan kemaskan. Kalau dia natural. Kalau hampa nak muka hampa tak nampak garang, jangan pakai kening warna hitam. Pakai warna soft brown. Ataupun brown lah. Jangan pakai black. Soft black okey. Cuma kadang-kadang muka akan nampak garang. Macam tu. Cantik? Cantik tu. Benda ni kecil je. Senang nak bawa pergi mana-mana. Nak taruh dalam handbag kau, nak taruh dalam bag makeup kau, tak makan ruang. Love. Approve. Bawah RM20 je. So macam biasa kalau hampa nak beli, boleh tekan dekat shopping bag dekat sini. Beli sementara Shopee tengah ada sale. So that's all. Thank you so much for watching. See you guys in my next parcel. Bye bye.